Saya sakit bahagian sini, lepas tu saya demam. Saya tak boleh nak bend. Doktor scan, doktor advice semua suruh buat datang sinilah PMC. Saya Tengku Putri Muzrita binti Datuk Tengku Aziz Bendahara. Saya decide untuk jumpa and consult dengan Datuk Dr. Lim selepas saya check dengan doktor klinik biasa, dia yang introduce untuk saya datang sini lah. Punca saya sakit bahagian sini, lepas tu saya demam. Saya tak boleh nak bend. Doktor scan, doktor advice semua suruh buat datang sinilah PMC ni. The other doctor recommend Dr. Lim untuk jalan untuk kami lah. Jadi ternyata lah memang tak dapat dipersoalkan lagi lah. Datuk Dr. Lim ni memang seorang doktor yang profesional. Lagi satu, dia sangat teliti dalam mendengar apa masalah pasien dia. Dia boleh buat kita faham walaupun kita bukan doktor, tapi kita boleh faham apa yang dia cakap tu. Dia bukan cakap bahasa doktor tapi dia bahasa kita. Jadi bila dia dengar kita punya penerangan tu dan dia tanya soalan-soalan supaya dia faham, maksudnya dia nak kita tu sembuh dengan cara yang sepatutnya lah, yang sesuai dengan pesakit tu. Yang tu yang susah nak carilah. Kebanyakan doktor dia boleh treat, all doctor can treat, tapi bukan semua doktor yang boleh customize dia punya treatment untuk seseorang. Alhamdulillah, sangat bersyukur Tuhan jumpakan dengan doktor yang sesuai kan. Lagi satu, servis klinik dan hospital ni pun excellent. Fasiliti tak dipersoalkan lagi lah, sangat bukan okey lah, sangat okey. Saya dengan isteri saya kata kalau ada sesiapa yang kita kenal yang ada sakit mungkin yang sama ataupun penyakit-penyakit lain, kita nak recommend ke PMC lah. Tak semestinya Datuk Dr. Lim sahaja, tapi basically secara amnya PMC lah.